Tajuk hari ini, peti besi almarhum Tunku dibuka. Pada hari ini dalam tahun 2009, peti besi milik almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri yang pertama, dibuka oleh Yang Berhormat Datuk Seri Utama Dr. Rais bin Yatim, Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan di Memorial Tunku Abdul Rahman Putra, Kuala Lumpur. Pembukaan peti besi ini meleraikan rahsia isi kandungannya yang tersimpan selama 19 tahun. Peti besi ini mengandungi 46 artifak berharga, termasuk cenderamata bersadur emas yang kesemuanya bernilai hampir RM400,000. Kesemua cenderamata ini diterima daripada pelbagai lapisan masyarakat dari dalam maupun luar negara sebagai tanda terima kasih atas kesudian almarhum Tunku merasmikan sesuatu acara atau melawat premis mereka. Initial is so cheap. I had money left to buy this kite. True. Lepas makan kita singgah beli Inizio ya. Okey, kita pun nak beli juga.